Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana terus setia bersama podcast Rasa Urin untuk segmen Trade Talk. Dan seperti sedia maklum, menghampiri Hari Peneroka, iaitu anugerah-anugerah, pelbagai anugerah ditawarkan. Dan kali ini kita dalam segmen Trade Talk, kita menampilkan daripada 33 peserta untuk anugerah usahawan Felda. Dan hari ini kita tampilkan 18 antara peserta ataupun finalis separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025. Dan istimewa hari ini kita bersama dengan Kharul Faizah binti Jaafar ataupun Muhammad Sazrin bin Jaafar. Yang ni adik-beradik tapi yang hadir pada ini seorang je. Dan istimewanya hari ini kita bersama dengan Muhammad Sazrin bin Jaafar ataupun Zack. Mesranya. Assalamualaikum Zack. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mezi. Kita masih di dalam musim raya. Ya, Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya Zahir, batin belum lagi. Okey, dan sedia maklum untuk Anugerah Usahawan Felda 2025 ni, pihak wilayah Terolak menampilkan Zack antara finalis mewakili wilayah Terolak. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak tahulah, orang kata kita nak bertaaruf dengan Zack sendiri. Mungkin kita nak tahu sedikit latar belakang Zack. Dia orang kata memang dari keluarganya ke ataupun macam mana bermulanya Zack sebagai fashion designer. Okey, alhamdulillah saya direzekikan untuk bersama dengan Anugerah Usahawan Felda tahun ni. So macam agak berbangga sebagai anak peneroka Felda. So kali ini diiktiraf. Okey. So macam mana bermulanya, saya merupakan graduan seni reka fashion lah. Seperti mana graduan-graduan lain yang macam mengimpikan untuk menjadi pereka fashion. Okey. Daripada UiTM. UiTM, kalau tak salah saya, UiTM yang menawarkan kursus fashion ni Shah Alam dan Seri Iskandar. Di peringkat diploma Seri Iskandar dan di ijazah Shah Alam lah. Di Shah Alam lah. Okey, dan berakhir di Shah Alam lah. Betul. Ya, okey. Selama berapa tahun tu? Selama dalam 6 tahun lebih kurang lah. Sejurus selepas itu saya terus memulakan perniagaan. Mana seawal tahun? Tahun 2016 dah mencapai 10 tahun lah. 2016 dah capai 10 tahun. So bermakna 2006 lebih kurang. 2016 dah 10 tahun. Tak dah. Saya singgah hari ni lah. Saya ingat 2016 dah 10 tahun. Lama tu. Okey, jadi bermula dari tahun 2016 sehingga ke 2026 dah pun 10 tahun bertapak dalam arena perniagaan ataupun dunia fashion. Dan boleh ceritakan sikit macam mana boleh berminat untuk, orang kata, biasa kalau kita tengok, kalau dulu kita tengok kadang para wanita yang biasanya orang kata mahir dengan fashion, tetapi mungkin lewat tahun 2000 baru kita nampak pertumbuhan ataupun percambahan pereka-pereka design baju ni daripada kalangan lelaki. Mungkin Zack boleh cerita sikit pengalaman ataupun sejarah tu. Setiap designer ada pengalaman yang berbeza. Tapi seperti saya yang merupakan anak Felda, yang merupakan daripada gugusan Felda Pesawat lah. So kita duduk di Felda ni, kita tak dapat apa-apa maksudnya macam pengetahuan tentang fashion. Maksudnya macam fashion ni something yang agak rigid di kawasan kita sebab kita berada di luar bandar. So minat itu terpendam apabila saya start menonton rancangan-rancangan melibatkan macam fashion lah. And then saya rasa macam it's either nak buat landscape ke ataupun fashion, and then saya pilih fashion lah atas support. Mula-mula tu family macam tak support juga sebab pemikiran orang luar bandar ni bila fashion you akan ke arah yang tak baik lah. Mostly kita akan relate dengan fashion tukang jahit, mak andam. Sebenarnya fashion ni lebih daripada apa yang orang fikirkan lah. Seperti sekarang ni kita tengok masyarakat lebih menyokong ke arah itulah. And then saya melanjutkan pelajaran. Suddenly bila saya start buat bisnes kat rumah, and then kakak saya merupakan, mana dah start awal lah. Kiranya saya start mengambil order ni daripada zaman belajar. Sampai satu level tu, lecturer marah, saya tak siap. Kenapa? Awak ambil order ke? So, orang suruh pergi belajar, kita ambil order kan. Tapi benda tu slowly develop sebab saya tak minat bisnes. Saya lebih kepada meminati seni. Tapi sebenarnya hakikatnya di masa hadapannya adalah seni itu adalah duit. Ramai yang orang tak faham. Jadi dengan orang kata dia bermula daripada hobi sebenarnya. Dizahirkan kepada satu bentuk bisnes yang menjana kewangan dan juga status untuk keluarga sebenarnya kan. Dan sehingga hari ini apakah kejayaan paling tinggi untuk Zack? Okey. Dan juga kakaknya tadi kakaknya tak ada pula hari ni
So bagi saya lah, merupakan usahawan Felda yang berada di luar bandar, bukan di bandar, dan mengendalikan bisnes fashion international dan di dalam negara, itulah satu pencapaian bagi saya. Maksudnya menggunakan tenaga-tenaga anak-anak peneroka kita yang base di wilayah Trolak itu satu kejayaan. Tapi kalau kita nak cerita kejayaan yang lebih general, of course lah, bila kita dapat membawa nama kita ke arah yang lebih tinggi seperti yang berlaku pada tahun 2024, saya mewakili Malaysia untuk mempromoti songket. Tu dia. Promo songket masa tu kat mana Masa tu di Washington DC. Yang benda lebih menarik adalah saya membawa songket hasil tenunan Felda di peringkat antarabangsa. Yang tu tenun sendiri ke ataupun macam mana? Tenun oleh pusat Cini. Pusat tenun Cini. Pusat tenun Cini. So kita berkolaborasi. Okey. So Zack buat apa? Maknanya daripada tenun tu dah dibuat baju ke ataupun macam mana? So saya mendapat sponsorship daripada pusat tenun itu sendiri untuk membawa kain-kain tenun yang telah dihasilkan, and then kita hasilkan pakaian yang berunsurkan ke Malaysia lah, and then kita bawa peragaan di Washington lah. Masa tu berkolaborasi dengan pusat tenun Cini, kemudian bawa. Maknanya Zack design baju, bawa pula ke Washington. Masa tu memang atas tiket sendiri ke ataupun macam mana? Atas tiket kedutaan. Kedutaan Malaysia. Kedutaan Malaysia di Washington. Ya, dia ada macam UNESCO punya event juga. Sangat besar lah. Maknanya dia orang tawarkan kepada Zack ke? Ya. Ataupun Zack cari sendiri? Saya melalui beberapa saringan juga. Maksudnya dia mencari designer yang dah stable dan juga designer yang baru. So saya terpilih disebabkan penceritaan company saya sendiri, di mana saya membawa produk komuniti luar bandar untuk diperkembangkan. Okey. So Zack adalah graduan UiTM Shah Alam dalam bidang fashion. Graduate tahun? 2000 tak ingat. Sudah. 2015. Okey. Okey, 2015 dan terus mula bisnes. Maknanya memang terus 100% fokus lah kepada bisnes. Ya. Sebenarnya bisnes ni dia macam accident lah. Macam partner saya sekarang ini, kakak saya ni dia macam buat bisnes lah. Kita buka kedai jahit biasa je, balik kampung. Senang. Ya, senang kan? Senang kerja balik kampung. Tapi dia macam ada konflik di situ, di mana saya ni bercita-cita tinggi untuk bidang fashion ni perlu berada di bandar dan juga area-area yang lebih senang dicapai kan. So tapi macam mana pun kita pergi mana pun, luar bandar ke Felda punya area ke whatever, dengan ilmu kita boleh buat apa saja. Alhamdulillah saya berjaya buktikan benda tu tak mustahil. Tak mustahil. Okey. Dan katanya tadi bermula tahun 2015 lepas graduate, kemudian 100% fokus. Telah melalui zaman fasa kemerosotan pada 2019, yang mana negara dan seluruh negara di dunia dilanda COVID. Jadi macam mana Zack sebagai orang kata Jafar's Clan Enterprise boleh berdiri sehingga hari ini? Semasa pandemik kan, sebagai contoh, of course semua usahawan menghadapi kesukaran. Especially kita yang customer kita didominasikan oleh customer luar. Compare dengan butik-butik yang berada di KL, masih di dalam daerah ataupun di dalam negeri yang sama. So saya mengambil inisiatif untuk menggunakan apa yang saya boleh buat. Macam contoh kita during pandemic kan, banyak orang tengok phone kan. Itu adalah langkah terbaik untuk kita marketkan produk kita dalam online lah. So masa tu gunakan orang kata platform sendiri ke ataupun sendiri? Ya. So maksudnya mana Zack bangunkan laman web ke ataupun macam mana? Laman web kita memang dah ada daripada permulaan. Maksudnya dalam 2017 kita dah ada. Maksudnya kita membuat konsultasi secara online. Macam mana kita buat meeting online tu customer, and then alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan seperti orang lain menghadapi masalah seperti kita, kita sangat memberangsangkan sales tu lagi melonjak. Maknanya terima sales tu daripada platform tu sendiri. Ya, sebab mula-mula saya takut juga apakah apa risiko buat benda ni semua kan, sebab normally tanpa baju secara fizikal kan. Betul. So after yelah, nak kena ukur kan. Ni pesaknya. Pesak itu yang tahu, saya tak tahu. Tapi alhamdulillah kita dikurniakan pelanggan-pelanggan yang sangat memahami, yang sangat cintakan hasil kerja kita, dan semua berjalan lancar dan sale kita antara melonjak di dalam musim pandemik lah. Alhamdulillah. So that's why pentingnya kreatif di dalam usahawan. Walaupun kita berada di mana-mana pun,
kita kena kreatif memikirkan cara untuk meniagakan mana keluar daripada orang kata zon selesa tu sendiri. Kita kena macam think something new. Ya. Okey, jadi kita nak tadi itu lebih kepada strategi lah bagaimana keluar daripada orang kata kemelut COVID tu sendiri kan. Zack bangun dengan idea, cetusan idea dan juga usaha dengan buat platform whatsoever. Cuma kita nak kat situ sini saya nak tanya, apa nasihat Zack untuk mereka yang selepas orang kata COVID tu kan sehingga hari ini masih lagi struggle. Okay. So nasihat saya lah kan, saya pun merupakan usahawan masih 10 tahun. So kita pun still muda lagi kan. Kita macam nak explore banyak benda, tapi at the end of the day keseimbangan dan juga konsisten tu sangat penting. And then if you fail the first cabaran, macam mana nak teruskan cabaran seterusnya? That's why kita kena always go through. Kita tak boleh nak macam lambat. So maksudnya macam you jangan bila kita buat something, kita kena fikir, kita buat ni untuk apa? Kita buat untuk diri kita. Tapi memberi kebaikan kepada orang lain ke tidak? Atau melindungi orang lain atau memberi manfaat ke orang lain ke tak? So kalau kita fikir untuk kita je, kita punya cita-cita seorang ni, benda tu takkan diteruskan. Jadi syok sendirilah. So maksudnya dia kena balance lah. Tapi kalau kita sekadar memikir nak hidup senang, nak kaya, benda tu takkan jadi. Kita nak apa? Advokasi kita apa? So macam saya sendiri, advokasi saya adalah meniagakan produk-produk berhasil anak-anak kita keluar. So memang menampilkan hasil tempatan sendiri keluar. Especially anak-anak peneroka kita lah. Ya. So far memang antara yang kita dah tahu kolaborasi dengan Pusat Tenun Cini. Selain daripada tu mungkin Zack pernah berkolaborasi dengan pengusaha lain ke atau macam mana? Okey. So selepas pulang daripada Washington tu, saya dengan my partner datang idea lah macam mana kita nak membantu Pusat Tenun pula. What we need to give back to them. So dia nak tolong kita kan. So kita datang idea dengan Pusat Tenun untuk mengeluarkan pakaian corporate satu Malaysia menggunakan bahan tenun yang ditenun anak Felda itu sendiri. So alhamdulillah projek tengah berjalan sekarang. Masih berjalan doakan. Masih berjalan. So alhamdulillah benda itu meneruskan peluang pekerjaan kepada anak-anak peneroka kita juga. Dan juga bangga. Kita sebagai warga Felda bangga memakai hasil tangan mereka dan juga penenun daripada pasaran hanya dalam negara ataupun termasuk luar negara. For now kita buat baju corporate khas untuk staff Felda satu Malaysia. And insya-Allah akan ada lagi corporate company yang lain. Dengan support, dengan support. Okey, dan kat situ sebenarnya kita pun memohon doa para penonton untuk sama-sama mendoakan Zack untuk terus ke peringkat seterusnya dalam Anugerah Usahawan Felda 2025 yang mana daripada passion, orang kata kegairahan seni itu sendiri menjadi orang kata pulangan kepada Zack dan juga keluarga lah kan. Sebelum tu saya nak tanya, memang Zack dari keluarga seni ke ataupun memang Zack dengan kakak je? Kan biasa kan dia adik-beradik kan pillow talk rasa malam aku fikir berangan nak jadi macam ni. Macam mana? Tidak sama sekali. Tapi apa yang saya mampu cakapkan, ibu dan bapa saya lah, dia macam mendidik saya untuk kuat. So cakap ni macam sensitif sikit. So maksudnya macam kita susah. You need to do sampai berjaya. Tu dia. Maknanya bukan orang kata dari latar belakang keluarga yang memang orang kata ada jiwa seni. Setengah orang tu dia kata family business. Tapi ini bukan family business. Kena tough. Kena tough. Tu mengalir mata. Soalan sensitif. Okey, jadi sebelum kita berakhir, boleh tak saya nak tanya satu soalan jujur daripada Zack sendiri kepada anak muda yang sekarang ni mungkin berkira-kira untuk berfikir ataupun memilih cabang perniagaan ataupun usahawan, dan juga macam mana kita nak jelaskan kepada dunia ataupun kepada masyarakat sekarang ni bahawa fashion ni sebenarnya bukan sekadar fashion yang macam Zack cakap tadi. Kita cakap dari segi general lah. Anak-anak muda especially anak-anak peneroka Felda yang masih macam tak tahu nak buat apa. So mungkin saya boleh menjadi satu contoh
Tapi kita tak boleh nak samakan kita dengan orang lain kan. So mungkin ada yang tercicir daripada pelajaran. So tapi untuk macam orang yang macam saya, dah belajar luar kan, should be you go back to your hometown. So should bring back, help your community lah. And then dengan itu kita dapat membantu anak-anak yang tercicir yang mungkin tak dapat lagi cabang bisnes tu, boleh belajar daripada kita dan boleh mengembangkan bisnes sendiri di tempat asal. Mungkin Zack ada menawarkan guidance ke ataupun bengkel ke ataupun macam mana? Okey, at the moment saya memang mengalu-ngalukan practical student daripada anak peneroka itu sendiri. Saya memang khas ambil anak-anak wilayah Terolak sahaja. Alah, especially dalam bidang jahitan. Sebab kita nak anak-anak kita, kawasan kita ni nampak macam mana saya buat. Mungkin ada kekurangan, ada kelebihan tu dia orang kena improvise lah. Tapi belajar macam mana kita buat, kena and then menjadi contoh lah, insyaAllah. Tu yang kita kata tadi, daripada kegairahan, passion itu business. That's something you need to learn about. Okay. Dan terima kasih kepada Zack. InsyaAllah kita doakan semoga Jafar's Clan Enterprise melangkah ke peringkat seterusnya dalam anugerah usahawan Felda 2025 dan terus dia bersama podcast Rasa Oren untuk segmen Trade Talk. Kita jumpa lagi. Terima kasih Zack. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.